nak mati, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, isbat Allah, maka masuk syurga dan tidak perlu kepada Muhammad Rasulullah. Sebab itulah bila mana kita pergi menziarahi keluarga sahabat kita yang nak meninggal, kita ajar la ilaha illallah. Bila dia dah sebut la ilaha illallah, cukup lah. Tak payah kita ajar Muhammadur Rasulullah, tak perlu lagi dah. Sebab jalan nak balik kepada Allah mesti dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalan hidup atas muka bumi ini mentauhidkan Allah itu dalam bentuk hari inilah, mestilah terpamer dalam bentuk terlaksananya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita kata kita menerima tauhid tapi kita tak ikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Orang Yahudi dia kata dia ikut ajaran Nabi Ibrahim. Dia ikut ajaran kita asal. Dia boleh ikut ajaran Nabi Ibrahim sebelum munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang telah muncul Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib dia beriman kepada Nabi dan beramal dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata kalau Nabi Musa masih hidup pun nescaya Nabi Musa akan ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa bila dia turun kelak, dia akan ikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana syariat Nabi-Nabi itu sesuai untuk zaman mereka diutuskan menjadi Rasul. Habis zaman mereka, sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran itu telah menjadi ajaran yang lapuk. Jadi mana perubahan tu perlu ada. Ajaran mereka telah menjadi ajaran yang lapuk, maka menafikan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan syariat Nabi, menjadikan tidak sempurna akidah itu. Mesti dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah mana tauhid. Duduk dalam hati. Bagaimana tauhid itu duduk dalam hati? Mestilah diterjemahkan dengan perbuatan. Diterjemahkan dalam bentuk melakukan amal yang soleh. Melaksanakan amal yang soleh itu macam mana? Contohnya ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang zuhur 4 rakaat. Tiba-tiba sembahyang zuhur. Sebab apa? Orang sembahyang 2 rakaat. Tak boleh lah. Yang kedua, ahli sunnah wal jamaah membezakan antara Rasul dan Nabi. Nabi ialah orang yang diturunkan wahyu kepadanya dari Allah melalui malaikat. Ia diperkuatkan dengan mukjizat-mukjizat yang mencairkan adab. Ia Rasul, Nabi, dia Allah Subhanahu wa taala bagikan wahyu padanya. Rasul ialah sesiapa yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut juga serta dikhaskan baginya syariat yang baru ataupun ia datang memansuhkan sebahagian daripada syariat yang terdahulu daripadanya. Dia makna Nabi ni naba daripada perkataan membawa khabar. Membawa khabar. Kalau dalam bahasa Arab berita TV ke berita surat khabar dia panggil an-naba. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim, tentang apakah orang musyrik itu bertanya Muhammad? Jawablah. 'Anil naba'il 'azim, tentang perkhabaran yang sangat besar, iaitu hari kiamat. Daripada perkataan naba, berita. Yang bawa berita disebut dengan nama an-nabi. Jadi Nabi itu dia bawa berita daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasul makna lain. Rasul maknanya diutuskan kepada umat dia. Maka wajib kepada Rasul itu memberitahu kepada umat dia, menyampaikan dan menyeru. Menyampaikan dan menyeru. Nabi dia ada berita tapi tidak wajib kepada dia menyampaikannya. Jadi ada beza. Ada beza antara Nabi dengan Rasul yang kita pelajari dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Di sana ada mazhab yang menyatakan semua Nabi itu adalah Rasul
Dan semua Rasul itu adalah Nabi. Sama martabat Nabi dengan martabat Rasul. Ini salah lah. Salah. Yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah berpegang bahawa bilangan Nabi itu banyak dan bilangan Rasul dari kalangan Nabi ialah seramai 313 orang. Rasul pertama adalah Adam, bapa seluruh manusia, dan Rasul yang akhir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi anda pun masih lagi cari dalil kat mana yang kata Rasul itu ada 313 orang. Kita masih lagi mencari dalil lah, sumbernya daripada mana. Tapi kita belajar, kita tahu itulah pegangan dia. Rasul pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam dinamakan Adam diambil daripada perkataan adim, maknanya kepelbagaian. Asal Nabi Adam dinamakan adimul ardi, kejadian daripada berbagai-bagai jenis tanah. Ada tanah merah, tanah hitam, tanah putih, tanah macam-macam jenis lah. Dan tanah ni ada warna, ada bau, ada rasa yang berbeza. Orang nak kenal tanah apa-apa, di antaranya dia tengok warna. Dia tengok warna. Dan sifat-sifat yang lain lagi. Ada tanah yang tanah pamah, tanah liat. Itu adalah di antara beberapa nama. Namun tanah ni banyak lagi. Nama tanah itu berbeza. Dia akan sifat dia yang berbeza-beza. Orang kampung kata apa? Tanah beri bagus untuk timur Cina. Contohlah maknanya. Jadi sifat tanah itu berbeza-beza. Daya tarikan juga berbeza-beza. Contoh berbeza ialah air turun daripada bukit. Keruh. Dia melalui satu tempat jadi putih cerah sikit daripada sebelum tu. Dia lalu satu batu, batu tu isap. Isap ni setelah kampung lah. Dia membersihkan. Jadi batu itu mempunyai kekuatan yang berbeza daripada batu-batu yang lain. Dari sudut mampu menjernihkan sedikit air. Batu ni sifat dia menjernihkan lah. Nak cerita apa tu? Nak cerita bahawa tanahnya ada macam-macam jenis. Warna dia macam-macam, sifat dia macam-macam, tarikan dia, graviti dia macam-macam. Maka Allah Ta'ala campurkan belaka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala campur. Ingat atas muka bumi je. Yang Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Khilaf pula lah. Ni orang pasal apa bahan ni? Perlu ke kita orang untuk menyampaikan kepada suatu gambaran kefahaman. Supaya bila ada benda tu, ada persoalan lain lagi. Boleh. Quran tidak cerita benda ni dengan cara yang terang dan jelas. Quran tak cerita kenapa Nabi Adam dinamakan Adam. Tapi ada rahsia. Safa, Marwah. Kenapa dinamakan begitu? Ada rahsia lah. Rahsia tu Tuhan buka orang kaji. Tu kena betul. Dan masing-masing mengeluarkan keputusan daripada kaji. Satu keputusan. Itu satu nak dibahaskan pula. Bahan. Jadi bila Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam, maknanya kita nak kenal diri kita, kita kena tengok kepada sifat tanah. Kita sifat tanah. Untuk kita kenal diri kita adalah perjalanan kita itu, kita tengok asal kejadian kita. Bila kita faham asal kejadian kita, situ kita akan melihat tanda-tanda betul sungguh Quran menamakan Nabi Adam ini dengan nama Adi, dengan nama Adam daripada perkataan Adimul Ardi. Kita tengok ulama dulu dah temui dah. Kita baru temu. Rasul yang paling akhir dinamakan dengan nama Muhammad. Ada kita sebut Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada dua lah. Muhammad dengan Ahmad.
Hak mana satu? Dalam surah Allah menyebut Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kenapa bukan Muhammad? Macam-macam teori lah ulama buat. Tapi kalau kita tengok pada makna, Ahmad tu isim tafdil, Muhammad maf'ulun bih. Muhammad maf'ulun bih, Ahmad af'alut tafdil. Makna Ahmad tu lebih terpuji, Muhammad yang dipuji. Berbeza. Muhammad yang dipuji maknanya dia bagi sesuatu, orang puji dia, jadilah dia Muhammad. Orang beri kepada dia sesuatu, dia memberikan kepada orang sesuatu. Nabi beri sesuatu kepada umat dia panggil dia yang dipuji. Awak ni yang dipuji sebab kita dapat benda dah, itu nama Muhammad. Apa yang diberi? Syariat Tuhan. Nabi itu bagi syariat Tuhan kepada kita. Jadilah kita ni hidup bahagia. Kita kata bagus Nabi ini Muhammad yang kena puji. Ahmad makna lain. Ahmad maknanya af'alut tafdil. Maknanya lebih. Yang terpuji tu dia lebih sekali. Maknanya dia terpuji dia lebih sekali adalah Nabi bagi kepada kita, Nabi-Nabi lain bagi pada umat dia, masing-masing bagi mereka. Semua Nabi-Nabi dan Rasul bagi hak daripada Allah kepada umat masing-masing. Maka umat masing-masing dapat yang daripada Allah itu melalui Rasul-Rasul ini. Bani Israel dapat daripada Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi hak Nabi Muhammad bagi pada umat dia lebih banyak lagi daripada hak Nabi Musa beri kepada umatnya. Hak Nabi Muhammad bagi pada umat manusia, pada kita ni, lebih banyak lagi, tak habis-habis. Sehingga kan hak kita nak Nabi bagi lebih lagi. Maka kita kata dia kok mana-mana pun lawang dengan semua Nabi-Nabi yang lain. Nabi Muhammad kalau nak dibandingkan dengan Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu lebih Kita dulu menyebut ya'ti min ba'di ismu Ahmad, maknanya Ahmad itu lebih kita tupu kepada hak Nabi beri pada umat Nabi. Ahmad terpuji dia. Tapi Ahmad dia adalah nama yang diberikan banding Nabi dengan Rasul-Rasul yang lain. Rasul lain beri benda, terpuji dia. Nabi Muhammad beri lebih besar daripada hak Rasul lain beri. Maka di kalangan Rasul yang terpuji, Nabi Muhammad lebih sekali. Maka itu nama dia Ahmad. Jadi Nabi SAW adalah Rasul yang paling akhir sekali. Ada beberapa nama, itulah yang masyhur sekali. Kemudian ada lagi nama-nama yang lain. Kita pergi Masjid Nabawi, dia tulis Abul Qasim, Al-Mustafa, Al-Muhtada, Al-Mursyid, macam-macam. Penuh di dinding Masjid Nabawi keliling 99. Mana dia tulis itu? Yang ditulis itu adalah nama-nama gelaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Allah ada 99 nama. Dalam pelajaran tauhid kita baca Allah mempunyai 99 nama. Tapi bukan 99 tu. 99 itu adalah yang disebut di dalam satu hadis. Ada banyak lagi. Dalam hadis yang lain menyebut nama Allah Ta'ala. Dalam 99 itu ada Ar-Rahmanur Rahim. Tidak ada. Siapa sebut Ar-Rahmanur Rahim itu nama Allah? Nabi Musa, Quran cerita Nabi Musa sebut Arhamur Rahimin bagi Allah. Maknanya Arhamur Rahimin antara nama Allah juga. Tetapi 99 tu. Jadi kalau 99 tu campur dengan Arhamur Rahimin, jadi berapa? 99 campur 1 jadi 100. 100 lebih daripada 99. Okay.
Nabi Musa juga menyebut wa anta khairul ghafirin. Kau sebaik-baik yang mengampuni. Khairul ghafirin tidak ada dalam senarai 99. Yang ada dalam senarai 99 merujuk kepada sifat Maha Pengampunnya Tuhan. Allah Ta'ala itu Ghafur Al-Ghaffar. Allah Ta'ala itu Al-Ghafur Al-Ghaffar. Apa beza antara Al-Ghafur dan Al-Ghaffar ni? Al-Ghafur Al-Ghaffar beza dia kat mana? Beza dia dari kita tengok dari posisi mana kita tengok. Beza situ lah. Okay. Di makam mana kita berada. Dari situ kita tengok. Maka berbeza dengan Al-Ghaffar. Dari segi makna sama je. Hei, Tuhan yang Maha Pengampun. Al-Ghafur mana Maha Pengampun. Al-Ghaffar Maha Pengampun juga. Tidak ada khairul ghafirin. Dan Nabi Musa sebut khairul ghafirin macam mana? Tambah satu lagi. Tadi 100. Tambah pula khairul ghafirin. 100 campur 1 jadi 101. Lebih dah daripada 99. Macam mana? Nama Allah ini banyak. Tidak terhitung. Cuma ada yang Quran sebut, ada yang hadis sebut, ada yang Allah Ta'ala beri kepada ahli ulama. Allah Ta'ala beri pada ahli ulama, yang ada yang Allah Ta'ala tak buka lagi. Rahsia itu Allah Ta'ala simpan di dalam khazanah kebijaksanaan dia. Dalam khazanah hikmah dia. Tiap-tiap asma' ni yang banyak. Sama ada yang 99 ataupun 99, ada yang ada waktu dan ketika kena kaifiahnya mustajab otomatik. Mustajab otomatik. Jadi kita tahu, kita cuba pakai. Ada yang kuasa dia, bukan kuasa lah kita kata maknanya faedah dia besar, umum pada semua orang, pada 99 tu, dan ada yang bersifat khusus. Maksudnya Allah buka pada ahli ulama, yang bila ahli ulama sebut, ahli ulama dapat mustajab tadi. Bila dia dapat mustajab tadi, maka dia tengok ada nilai ni, dia pun bagi tahu pada orang, jadi ilmu. Okay. Pada kedudukan yang berbeza. Allahu nurus sama, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu menjadi pelindung pada orang yang beriman, mengeluarkan orang yang beriman itu daripada kegelapan kepada cahaya. Mengeluarkan majazi. Keluar daripada begitu baik pada bilik yang ada lampu. Cerah dah. Keluar dah orang tadi daripada bilik gelap kepada bilik cerah. Bukan gitu. Maksud kegelapan itu adalah kesesatan. Cahaya mana dia petunjuk. Allah mengeluarkan orang yang beriman daripada kegelapan kepada cahaya. Makna dia, orang yang beriman tadi keluar daripada kegelapan kepada cahaya petunjuk. Kegelapan itu apa? Kegelapan itu ialah jahil dan nafsu. Keluar macam mana? Seluruh kehidupan adalah kegelapan. Hidup dalam sihat, hidup dalam gelap. Hidup dalam kekayaan, hidup dalam gelap. Hidup dalam masyarakat, pangkat dan pengaruh pun hidup dalam gelap juga. Hidup dalam kejahilan dan dalam nafsu. Maka hidup dengan kekayaan, kemasyhuran, kesihatan yang baik, pengaruh, pangkat yang besar. Kita nak keluar kepada cahaya Allah. Nak cahaya hidayah, maknanya keluar kepada cahaya Allah. Kita pun bersikir, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur. Hei Tuhan Maha Cahaya, hei Tuhan Maha Cahaya. Ini cerita perjalanan hati, bukan cerita perjalanan lidah. Perjalanan lidah boleh belaka. Rabbana, kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya. Perjalanan lidah. Ini cerita perjalanan hati. Melihat Allah itu Maha Cahaya. Konsepnya, diri nak keluar daripada kegelapan nafsu dan kejahilan, nak masuk pada cahaya petunjuk Allah. Zikir. Ya Nur, ya Nur, ya Nur. Ya Nur mana cahaya? Maha cahaya. Tapak jalan. Ulama kata, bila berzikir ya Nur ni, dia mari suluh satu lagi. Hati tu menyuluh satu lagi.
dalam perjalanan menghayati maha cahayanya Allah, perjalanan mengenali Allah itu An-Nur, dia suluh satu lagi. Allahual Quddus. Kudus mana apa ya? Nur, maha cahaya, kudus, maha suci, jernih. Mana apa? Kenapa Tuhan muka dua? An-Nur, Al-Quddus. Tuhan muka sebab perjalanan memang macam tu. Kita nak pergi tempat, bermula kita bertalak, kita nampak tempat tu. Tengah jalan pula kita nampak lain pula. Tempat nak sampai pemandangan lain pula. Perjalanan itu dia bukan tengok satu sama je dah. Jadi kalau kita tengok sekarang ya kul tu perjalanan itu dalam perjalanan. Bukan perjalanan yang tidak bergerak. Sampailah seterus sampai kepada destinasi. Apa jadi beza tadi? Ya Nur tak cukup ke situ. Nak yang kudus pula. Nak cerita perjalanan itu kita berada di tempat yang berbeza adalah perjalanan hati itu berada di tempat berbeza. Dia bagi nama dengan nama tanazzulat. Ini kita nak kena belajar apa benda tajalliat yang berbeza yang kita perolehi ketika berada di tanazzulat yang berbeza. Maknanya dia kita di tempat ni buat contoh. Yang contoh mata timur lah. Sama je mana-mana. Nak pergi balik ke Ganung ke Kelantan. Duduk di Betong, nampak bukit Betong. Duduk di Temeluk, nampak pemandangan di Temeluk. Tidak berlaku pada mata itu, duduk di Betong, nampak pemandangan di Temeluk. Tidak berlaku. Di mana itu duduk sekarang? Di Betong ataupun di Temeluk. Nama dia tanazzul. Apa? Nama dia tajalliyat. Jadi asma Allah ada banyak ni bagi zatnya yang Maha Esa. Asma ada banyak. Adalah nak menggambarkan kedudukan hati di posisi yang berbeza. Hati kita tak nampak. Tak nampak hati kita. Dia duduk mana atas jalan ni? Jalan pun kita tak nampak. Nak faham benda ni? Bawalah contoh orang pergi berjalan dengan jasad dia naik kereta. Melalui kampung-kampung yang berbeza. Nak faham ni? Hubungan antara tanazzul dengan tajalliyat. Allah jadikan asma dia ada banyak, kita boleh pelajari. Dalam sudut asma Allah itu berbilang-bilang. Nabi macam tu juga. Nabi atas dia memberikan kepada umatnya pemberian yang berbagai-bagai. Dan umat dia dalam kehidupan yang luas ni nak daripada Nabi benda yang berbeza-beza pula. Orang sakit nak sembuh. Orang tak ada duit nak duit. Tu hajat dunia. Hajat akhirat macam tu juga. Orang yang nak syafaat. Orang yang nak panduan Nabi atas tiang sirat, atas macam-macam lah. Jadi Nabi itu digelar dengan berbagai-bagai gelaran yang membawa makna yang molek. Tapi gelaran yang diberi kepada Nabi ini bukan macam asma Allah. Asma ni banyak Allah bagi tahu, Nabi sendiri bagi tahu. Ada pun gelaran Nabi ni ulama letakkan. Dalam Masjid Nabawi itu 99 nama-nama Nabi itu sebahagian besarnya ulama letakkan. Yang ulama perolehi ketika ulama berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada situ ada ulama buat selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Maka bila kita belajar selawat kepada Nabi, kita akan dapat ada banyak jenis selawat. Ada orang menolak, selawat ni contohlah, ada orang menolak selawat sifat.
Kerana katanya tidak ada daripada Nabi. Boleh baca tak? Kita kata boleh lah. Tapi ada orang dia kata tidak ada. Tidak boleh baca. Sebenarnya ketika berselawat kepada Nabi, magnet selawat, tarikan selawat tu tarik kepada Nabi, menyuluh. Ni tajaliah, menyuluh. Dalam Asma'ul tu kita panggil tajaliah. Menyuluh sudut-sudut yang memberikan kasih kita kepada itu meningkat. Atas sudut itu, tubik pula cahaya baru, ilmu baru, jadi selawat pula. Jadi kita buat contoh lah. Ada selawat Allahumma salli ala nuri Muhammad, Allahumma salli ala ruhi Muhammad, Allahumma salli ala jasadi Muhammad. Selawat Allah atas ruh Nabi, atas jasad Nabi, atas nur Nabi. Benda ni. Benda selawat macam ni. Kita baca, kita tengok, kita dengar, takut kita nak berselawat-selawat macam tu. Boleh tak ulang selawat tu 10 kali? 100 kali? 10 kali? Boleh tak? Takut. Tapi ulama yang bawa selawat ini melalui jalan-jalan yang memberikan dia faham. Oh, selawat ni jalan dia begini. Itu dalam kitab. Ini ilmu pada kita. Maka kita kena selawat. Dalam kitab selawat ada macam-macam selawat yang berbagai-bagai kafiat dan fadilat yang berbagai-bagai. Kita tak berani lalu selawat tu. Kok selawat tu kita dapat fadilat selawat tu. Habis kita tak ada modal kita. Jadi nama-nama Nabi tu ada banyak juga. Yang keempat, Ahli Sunnah wal Jamaah menghukum kafir orang yang mengaku Nabi, sama ada sebelum Islam seperti Zoroaster dan Mazdak dan sebagainya. Ni orang Parsi, dia mengaku jadi Nabi. Dan mereka yang mengaku Nabi setelah datang ajaran Islam seperti Musailamatul Kazzab, Sajjaj, isteri kepada Musailamatul Kazzab, Al-Aswad bin Yazid Al-Anasi dan sebagainya lagi. Bila orang ni syirik, dia mendalami agama wadai, agama buatan manusia yang mengajarkan manusia bila dia mati roh yang mulia jadi Tuhan. Orang yang mati bila roh dia mulia jadi Tuhan. Siapa dia Tuhan? Roh tu nenek moyang kita yang baik-baik. Maka ada di kalangan kumpulan tu yang nak jadi Tuhan. Dia hidup, dia kata dah, aku nak benda baik. Ni dalam Hindu dia, dalam Buddha dia ni. Buddha tempat kita pun ada. Aku nak buat baik supaya bila aku mati kelak, orang akan aku jadi Tuhan. Orang akan aku jadi Tuhan. Apa benda tu? Tu dia nafsu. Nafsu. Isteri Imran ketika dia mengandungkan anak, dia berharap supaya anak dia berkhidmat kepada Masjidil Aqsa. Memang isteri Imran duduk dalam masyarakat yang terhormat. Orang sanjung dia. Sebab apa? Suami dia berkhidmat. Imran tu berkhidmat kepada Masjidil Aqsa. Jadi ada kedudukan dalam masyarakat. Orang akan menganggapkan bahawa kalau ayah ni berkhidmat pada Masjid Aqsa, molek, mulia ayah, anak pun biar berkhidmat. Barulah ayah nurut keluarga kedudukan. Tak gitu. Dia lepas tu beranak kerana nak hak Tuhan beri dah. Tak kena kita. Isteri Imran ni kata, "Dartu laka ma fi batni muharrara." Aku bernazar kepada Tuhan, anak yang dalam perut aku tu biarlah merdeka. Nak suruh berkhidmat pada Masjid Haram.
Masjid Al-Aqsa. Tapi bukan kerana nak masyhur sebagaimana yang orang luar duk sangka. Kita berkhidmat ni, kita kumpul kemasyhuran. Tak. Payah tu. Payah. Kita nak hamba kita betul dengan Tuhan, buat berbakti dan bukan kerana kedudukan dan sebagainya lagi. Nak Imran, nak isteri Imran, nak macam tu. Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan dalam perut dia keluar Maryam alaihissalam. Okey. Jadi maknanya hak Tuhan pilih lah. Dan kita nak pilih, hak Tuhan pilih, nak pilihan daripada Allah. Pilihan tu bukan kita tengok kok sudut dapat pada dunia. Dapat dari sudut dunia. Jadi Nabi jadi terkenal. Jadi orang tolong Nabi terkenal. Orang Madinah terkenal. Orang Madinah terkenal. Nama Madinah terkenal kerana tu tempat Nabi. Bila tu tempat Nabi, kita pun nak terkenal. Pergi ke Madinah. Jadi rasa. Jadi rasa kerana nak terkenal. Kerana Madinah tu tempat terkenal. Jadi rasa. Ini nak kena jaga ni. Jadi ada orang yang bila dia tengok Nabi terkenal, aku pun nak ngaku jadi Nabi juga. Ini Musailamatul Kazzab. Dia mari jumpa dengan Nabi. Dia Nabi ni, orang Arab tak edah mana kepada dia sebelum daripada perang Ahzab. Bila berlaku perang Ahzab, maknanya perang tu menang. Kuat orang ni. Maka ada sekumpulan orang yang tengok Nabi kuat dah sebab menang, pengaruh dah naik. Kita kena mendekati Nabi. Siapa dia mendekati Nabi ni? Ada kepentingan. Bani Adi, Bani Amir telah berjumpa dengan Nabi. Tapi di belakangnya ada kepentingan. Dulu, masa di Mekah dulu, Bani Adi, Nabi ajak terima Islam. Bani Amir, Nabi ajak masuk Islam. Mereka tanya, kalau aku ikut Muhammad, kami dapat apa? Nabi jawab, kamu dapat syurga. Dapat syurga bukan dapat emas. Bukan dapat pangkat, bukan dapat pengaruh, bukan dapat kuasa. Mereka tak terima Nabi. Lepas Hudaibiyah mereka datang, jumpa dengan Nabi. Menyatakan ajaran Nabi ni molek. Ajaran Nabi molek. Mana apa? Bodek Nabi lah. Setelah Nabi ada kedudukan. Maka ramailah kabilah yang mari berjumpa dengan Nabi. Musailamatul Kazzab pun berjumpa. Dengar orang kabilah dia jumpa Nabi. Kabilah dia jumpa Nabi. Fatu Mekah pun berlaku dah. Mereka pun mari berjumpa dengan Nabi. Bani Hanifah jumpa dengan Nabi. Kata, hei Muhammad, aku ikut kamu. Tapi lepas kamu mati, bagi kat aku pula lah. Ni cerita buat apa? Kuasa, bagi. Lepas kamu mati, bagi kat aku lah. Maka, dia balik ke kampung dia. Dia mengaku, Muhammad beri kepada dia separuh kuasa. Separuh bumi untuk aku, separuh lagi untuk Muhammad. Lepas tu Nabi pun mati. Wafat. Bila Nabi wafat, dia kata, sekarang seluruh dunia untuk aku sebab Muhammad sudah wafat. Ngaku jadi Nabi. Sedangkan Inna Allah astafa. Allah pilih Nabi. Itu ketentuan daripada Allah. Tidak ada orang boleh berdeki. Tuhan nak bagi satu-satu nikmat kepada hamba dia, tidak ada orang boleh berdeki. Orang berdeki nak cuba halang, orang takkan tumpas. Orang Yahudi berdeki. Musuh akhir zaman dapat kepada Bani Ismail yang mereka duduk pandang rendah selama ni. Tuhan Maha Adil, Tuhan bagi ke orang lain, tak bagi kepada Bani Israel. Marah. Pilihan Allah. Rasul ni pilihan Tuhan. Kat mana dia lah? Kun fayakun, kuda ada iradah dia. Tiba-tiba ada orang tengok, jadi Rasul ni ramai pengikut, tinggal jadi Rasul lah. Jadi Tuhan ni maknanya jadi mulia lah. Maka kita pun nak jadi Tuhan lah.
buat baik daripada awal ni. Buat baik, hidup susah, buat baik. Kerana bila mati, dengan harapan orang kakak dia jadi Tuhan. Nafsu ni. Jadi ini merosakkan Ahli Sunnah wal Jamaah kata orang yang mengaku jadi nabi adalah kufur, jadi kafir. Bila dia mengaku nabi, kerana nabi itu adalah pilihan Tuhan. Kau dalam sejarah yang panjang, ada orang yang nak mengaku jadi Tuhan, mengaku jadi nabi ni orang belah Parsi. Dia fikir haluh. Zaman kerajaan dia dulu menyembah api, Majusi. Jadi dia ada beberapa penulisan purba, penulisan kuno yang menceritakan tentang perjalanan daripada satu tingkat ke satu tingkat ni, naik tinggi. Maka benda tu boleh diusahakan. Gang ajaran ni, akhirnya Mazdak mengaku jadi Nabi. Kemudian Zoroaster ni juga mengaku jadi Nabi. Semuanya adalah kufur kerana buat benda yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Quran Al-Karim. Ahli Sunnah wal Jamaah menghukum kafir golongan yang menyandarkan kenabian kepada imam-imam dan atau mengaku mereka itu Tuhan, seperti golongan As-Sabaiyah, Al-Bayaniyah, Al-Mughiriyah, Al-Mansuriyah, Al-Khattabiyah daripada kelompok Syiah dan golongan yang mengikuti pendapat mereka. Bila sebut Iran, nama lama dia Parsi. Bandar baru dia sekarang nama dia Tehran. Tehran ni baru lagi dibuka. Tehran adalah bandar yang muda. Baru umur 200 tahun. Macam KL lah. Muda. Jadi sebelum daripada Tehran ada bandar-bandar yang lama. Tabriz, Isfahan, Shiraz, bandar-bandar yang lama. Di bandar-bandar yang lama itu manusia berkumpul, dia berbincang. Bincang, kedai-kedai makan je. Bincang, atas tawakah je. Kau ni cakap, kau ni terima. Ada pengikut. Maka dia namakan sebagai Madrasatul Afkar. Madrasatul Afkar, kita belajar bahasa Arab sebut madrasah, maknanya di sekolah. Jadi bila sebut sekolah ni kita ingatkan maknanya cikgu mengajar. Anak murid begini. Tuhan adalah begini, maka lahirlah kumpulan dia. Dah. Dalam realiti sejarah di Parsi dulu, mereka bicara bab Tuhan ni, tawakah, tempat masyarakat berkumpul. Kemudian ada seorang tidak cakap lebih, orang pun ikut dia. Mazhab akidah ni. Mazhab akidah Al-Mughiriyah, Al-Mansuriyah, Al-Khattabiyah. Dia kumpulan tu nama hak tu kan mula-mula syarah. Mula-mula syarah bahawa nama Mahdi akan muncul sebagai menggantikan orang ni. Jadi dia cerita ada di antara mereka yang menyandarkan kenabian kepada imam mereka. Menyandarkan macam mana? Mereka kata hak ngajar ketua mereka tu akhirnya lawan Umayyah lah. Dia buat contoh. Lawan Umayyah. Lawan kerajaan Umayyah. Perang mati. Bila mati dia sorok. Dia pandang. Tua senyap-senyap. Dia kata Al-Imam tak mati lagi. Tetapi telah ghaib. Dan akan muncul semula di akhir zaman. Akhirnya akan muncul semula di akhir zaman sebagai Al-Mahdi. Satu. Ada di antara mereka pula yang mensucikan kata imam itu sebenarnya, imam kita ini sebenarnya adalah Nabi. Ini ya. Hak kata Sayyidina Ali itu Nabi. Daripada fikir yang macam ni lah. Jadi fikir yang ni mari daripada dia baca kitab-kitab hak jenis rohaniyat daripada kitab yang dipegang di zaman Parsi dulu. Dan dalam sejarah dia, kehidupan orang sana lah, Samarkand atau Bukit.
Syiraz atas bukit. Tabriz atas bukit. Isfahan atas bukit. Atas bukit ni hidup susah. Maksud tu orang tak amal lagi hidup susah. Bila susah mereka bersatu di kalangan puak-puak mereka. Bila mereka bersatu di kalangan puak-puak mereka, orang Isfahan masak ni. Tabriz masak dia. Lawan perang. Di dalam perlawanan itu, bila ketua mereka mati, ni mereka yang angkat ketua mereka sampai kepada martabat Nabi. Ada tak tahu mereka yang angkat sampai peringkat Tuhan. Tengoklah atas persamaannya. Sayyidina Ali ada puak yang kata mula-mula dia di Nabi. Cuma tak jadi Nabi kerana malaikat salah bawa mesej kepada Nabi Muhammad. Dia turun awal. Malaikat Jibril turun awal di langit. Turun-turun tengok Nabi Sayyidina Ali kecil lagi. Orang nak bagi budak kecil ni. Pagilah kepada Nabi Muhammad. Dapatkan Nabi Muhammad mensiasat kepada Sayyidina Ali. Nabi Sayyidina Ali ni. Lepas tu dapat pula Nabi Sayyidina Ali ni jadi Tuhan pula. Tuhan natik Sayyidina Ali jadi Tuhan. Kalau kita fikir, bengok orang buat masalah ni. Hari ni kita fikirlah. Tapi pada zaman itu, begitulah pegangan orang zaman itu, di tempat itu, di Iran. Pada zaman itu, orang pegang macam tu kerana latar belakang sebelum daripada itu, agama asal Majusi, ada huraian yang menerangkan begitu. Maka lahir dalam mazhab Syiah, dululah, yang menyatakan bahawa imam-imam mereka ini akan muncul semula di akhir zaman sebagai Al-Mahdi. Iaitu pembahasan khilaf lah. Hak tak boleh, hak jadi sesak kapit ialah menyatakan imam mereka ni adalah mencapai tahap Nabi dan memang Nabi dah disebut ni. Al-Mughiriyah, Al-Mansuriyah, Al-Khattabiyah. Siapa dia Al-Mughiriyah? Seorang nama Al-Mughirah. Anda cakap, bila pandai cakap ada pengikut dia, atau perang mati, pembantu dia tu bawa cerita. Al-Mughirah ni baik, dia Nabi, dia akan balik sebelah akhir zaman, akan bawa kemenangan. Maka pengikut dia tak lagi lah. Waktu tu tak lagi. Dibelasah oleh kerajaan Umayyah. Menyuruh maknanya kalau ada kekuatan kita kubur balik, awam balik. Tapi khalifah cerdik juga. Menyuruh dia cari habis 2-3 generasi. Tak ada orang berani sambung dah. Atas nama tu. Atas nama ajaran Al-Mughiriyah. Tak boleh sambung dah. Ya. Kerana tekanan. Orang lain juga Khattabiyah satu juga. Jadi mengaku jadi Nabi. Banyak berlaku dalam sejarah Islam. Tempat kita ada juga. Bagi macam mana? Tu lah. Huraian dia tu ada orang yang boleh terima. Semua itu adalah kufur dengan ukuran Ahlussunnah wal Jamaah. Memang macam tu. Seterusnya Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan bahawa kedudukan para Nabi lebih mulia daripada para malaikat. Pendapat ini berlawanan dengan pendapat Al-Husain bin Fadl dan kebanyakan daripada golongan Al-Qadariyah yang mengajarkan malaikat lebih mulia daripada Nabi. Ahlussunnah kata Allah Ta'ala memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam AS untuk menegangkan tentang kemuliaan, dan malaikat itu telah mengiktiraf kemuliaan Nabi Adam. Sebab apa? Lebihnya Nabi Adam daripada malaikat. Kerana malaikat itu tidak diuji dengan nafsu. Tetapi Nabi Adam dibekalkan dengan nafsu. Kemudian diberikan kekuatan untuk lawan nafsu. Diberikan kekuatan dengan kawalan daripada Allah sejahtera. Beberapa orang di kalangan manusia yang dipilih. Itulah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Maka kedudukan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu lebih mulia daripada kedudukan malaikat. Tak. Al-Husain bin Al-Fadli, dia kata tak boleh.
Jadi itu siapa dia? Dia bercakap atas wakil depan rumah dia je. Tapi orang oleh kerana dia ni maknanya ada pengikut yang boleh menulis, yang boleh menghuraikan, jadilah satu kumpulan. Jadi satu kumpulan. Kumpulan ni kalau ramai kuat perang lawan orang lain pula. Perang bunuh lah. Sebab tersebar. Kalau kita tengok dalam sejarah Syiah yang panjang lah. Kalau Syiah yang panjang ni sebenarnya kita tengok cerita zaman dulu. Iraq ni negeri Ahli Sunnah wal Jamaah. Negeri Ahli Sunnah wal Jamaah, cuma dia jadi kerajaan Syiah itu tahun 1501 oleh Safiyuddin As-Safawi. As-Safawi ni dia tarekat. Ambil ilmu zikir daripada Al-Jilani. Maknanya Jilani ni orang Kurdis. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ni orang Kurdis, mazhab Syafi'i. Ahli Sunnah wal Jamaah Syafi'i. Bawa zikir. Jadi anak murid dia bawa zikir Mesir, melahirkan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Cucu dia bawa pula sampai ke alam Melayu, Syekh Ismail Pulau Besar, bawa berhubungan dengan raja. Jadi Islam. Yang masuk di bukit Ardabil ni, Safiyuddin Safawi, zikir la ilaha illallah. Beberapa generasi cintakan kepada Ahlul Bait. Ada zaman yang ni kita buat kerajaan kita Ardabil. Lepas tu macam dia kuasai satu Malaysia. Satu Malaysia. Contoh. Jawab ni kita ada orang kita perang. Lawan Gombok menang. Perang lawan Ampang menang. Boleh satu Malaysia. Yang mula buka kerajaan ni di satu kampung Ardabil, dia kata kita bina kerajaan Safawi. Mazhab Syiah Imam 12. Dia kata tak kira ahli sunnah. Tak kira ahli sunnah. Tapi sebab masa tengah berlawan dengan Osmaniyah. Okay. Sampai dia mati anak naik cucu. Sampailah lahir cerdik seorang nama Nadir Shah. Nadir Shah serang. Sampai India. Serang. Sampai Afghanistan. Daripada satu kampung yang kecil, semua duduk bawah dia dah. Siapa dia duduk bawah dia tu? Askar yang duduk di bawahnya itu di antaranya adalah orang yang mari daripada kampung Ahli Sunnah wal Jamaah. Askar dia Ahli Sunnah wal Jamaah ada juga. Tapi dia kata saja. Mazhab kita, mazhab Syiah Imam 12. Mazhab Asy'ariyah. Kata saja. Ya, bawa ramai Ahli Sunnah. Tapi hak atas Syiah latih 3-4 orang atas Syiah. Bila dilatih gitu maka ramailah yang jadi Syiah ramai. Tetapi dia ditentang kecek semula. Kali dia ditentang, maknanya India di bawah Syiah ini. Afghanistan tu. Tapi ditentang akhirnya negeri jadi macam hari inilah. Jadi daripada situ mereka perang, akhirnya terbinalah apa yang ada pada hari ini. Kalau kita tengok maknanya mereka ni beberapa kali ubah pusat bandar pemerintahan. Ardabil, pergi ke Shiraz, pergi ke Tabriz, akhir sekali barulah dia pindahkan kepada satu kawasan kampung kecil yang dinamakan dengan nama Tehran. Tehran umur dia muda lagi, baru 200 tahun. Jadi pusat Syiah. Jadi dalam Syiah zaman dulu nak jadi besar banyaklah. Dia kata orang ni akan muncul balik, orang ni akan muncul balik, orang ni akan jadi nabi, orang ni akan jadi rasul. Ini adalah merupakan perkara-perkara yang menyebabkan mereka itu telah terkeluar daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka kata
bahawa malaikat itu lebih mulia daripada Nabi. Ahli sunnah kata Nabi itu, Nabi SAW lebih mulia daripada setengah para malaikat. Ahli sunnah wal jamaah mengajarkan bahawa para Nabi lebih afdal daripada para wali. Pendapat ini berlawanan dengan mereka yang menyatakan para wali lebih afdal daripada para Nabi, seperti golongan Syiah dan juga kumpulan tarekat yang sesat. Yang ke-8, ahli sunnah wal jamaah mengajarkan bahawa para Nabi adalah maksum, iaitu terpelihara daripada dosa. Pendapat ini berlawanan dengan pegangan golongan Hashimiyah daripada kumpulan Syiah Rafidah yang berpegang kepada pendapat bahawa para Nabi boleh jadi berdosa kerana mereka mengajarkan kepada imam mereka para Nabi boleh berdosa, tetapi mereka mengajarkan bahawa para imam itu maksum. Mereka itu maknanya Syiah ni lah. Mereka yang Syiah Rafidah ini mengajarkan bahawa para imam itu maksum, bersih daripada dosa. Jadi imam itu lebih tinggi daripada Nabi. Inilah ajaran mereka, dan ajaran ini adalah ajaran yang salah juga. Kenapa? Kerana Nabi-Nabi itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Nabi yang buat kesilapan. Nabi Musa umur Qibti mati. Ini yang nak dikira kesilapan, boleh dikira sebagai kesilapan. Adalah lagi perkara-perkara lain. Tapi sebenarnya Quran ni dia memandu manusia. Bila dia memandu manusia, nak padu tu kena cerita salah, bagaimana berlaku kesalahan, dan kesalahan itu mestilah perbetulkan. Bagaimana nak perbetulkan benda salah tu? Jadi macam Nabi Musa bunuh Qibti. Pada undang-undang Fir'aun pada waktu itu, seorang yang membunuh seseorang, dia mesti dihukum dalam masa 10 tahun. 10 tahun. Sebelum 10 tahun dikira salah. Lepas daripada 10 tahun, kesalahan itu dikira sebagai expired, tidak dihukum lagi. Sebab tu Nabi Musa lepas 10 tahun dia balik menemui Fir'aun. Fir'aun dah takak dia Nabi Musa. Adakah Fir'aun tak boleh takak Nabi Musa? Boleh takak. Tapi kerana peraturan waktu itu menyebut, peraturan dia sendiri menyebut, sudah expired, maka Fir'aun tidak menangkap Nabi Musa. Fir'aun hanya nak takak Nabi Musa dalam masa setelah Nabi Musa baru lagi membunuh Qibti itu. Atas kesalahan tu, Nabi Musa boleh ditangkap. Allah melindungi Nabi Musa dalam bentuk Nabi Musa keluar pergi ke Madian. Fir'aun tak jumpa cari Nabi Musa. If Fir'aun tak jumpa Nabi Musa, Fir'aun tidak boleh melaksanakan undang-undang dia sendiri yang menyatakan Nabi Musa salah. Lepas tu Nabi Musa mari, undang-undang dia sendiri kata Nabi Musa sudah bersih daripada kesalahan itu. Maka kesalahan itu tidak dianggap sebagai kesalahan lah. Tidak dianggap sebagai satu kesalahan. Dan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu berada dalam keadaan maksum, iaitu terpelihara daripada dosa. Allah memelihara Nabi-Nabi daripada dosa. Allah Ta'ala juga lah yang jaga. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meletakkan kemuliaan kepada Nabi. Tapi ada ajaran yang sesat yang menolak kemuliaan ini. Tapi sebaliknya mereka kata imam-imam mereka itu adalah maksum, lebih mulia daripada Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah merupakan ukuran-ukuran nafsu. Kata-kata yang terbaik daripada ukuran dan nilai yang nafsu yang tak boleh kita nak terima. Jadilah pegangan tadi kita pegang jadi ajaran yang sesat dan mestilah kita jauhkan kerana bertentangan dengan dalil-dalil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kata golongan ni sesat bukan senang. Zaman tu, masa zaman berlawang dulu. Setengah mereka ada harta, ada macam-macam lah pangkat dan pengaruh. Jadi mereka dapat sambutan. Nak hapuskan, nak jadi mereka tidak diterima oleh masyarakat bukan senang. Setelah melalui hujah-hujah yang panjang. Jadi kalau kita baca kitab, sini dia sebut je, dia sebut cerita je, dia sebut hujah-hujah. Kalau kita nak kenal macam mana mereka ni tu, kita baca tafsir Fakhrur Razi. Kita baca kitab-kitab yang ditulis pada zaman itu. Oh, kita faham
bahawa kita yang daripada zaman itu telah menyebabkan orang sedar, maka akhirnya orang meninggalkan ajaran itu. Kita ni beri kesedaran bahawa hak betulnya adalah begini. Maka orang pun tengok yang betul itu ialah yang menjadi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Maka orang pun mari kepada ahli sunnah wal jamaah. Tapi ini bab yang lain pula lah. Kalau kita nak belajar hujah dia apa dia dan cara lawang dia macam mana, kita boleh belajarlah tafsir Fakhrul Razi. Belajar tafsir Fakhrul Razi ni cak kepala jawab dia. Boleh. Tapi kena bahasa Arab kemah dulu lah. Kalau bahasa Arab tak kemah, tak nak pergi. Tak nak pergi Fakhrul Razi, kitab tafsir Fakhrul Razi, kitab Imam Ghazali, kitab Imamul Haramain, kitab-kitab yang mematahkan hujah-hujah mereka yang dianggap sebagai mazahib falsafah, mazahib falasifah dalam cara pertengahan Islam. Hujah-hujah mereka itu kita akan tengok hebat ulama kita zaman dulu. Benda yang kecil ya. Tapi dia boleh olah berdasarkan kepada huraian Quran dan hadis, berdasarkan kepada kadang-kadang menggunakan dalil yang sama. Dalil yang sama mereka guna, tapi memahami dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Akhirnya nyatalah kebenaran ahli sunnah wal jamaah itu. Kita hari ni rugi juga dalam satu sudut tak belajar kitab-kitab ni. Tapi nak belajar kitab ni memerlukan kepada asas Quran yang tinggi dulu. Bahasa Arab, ayat Quran yang tinggi. Kerana kitab mereka tulis dalam bentuk yang sangat sulit untuk dipahami. Al-Imam Baqillani sambung Imam Syafi'i. Imam Syafi'i buat mayayak saja. Baqillani syarah. Mari Imamul Ghazali hurai. Oh, lagi pening kita baca. Lagi pening kita baca bukan dia buat kita pening. Dia nak ungkai masalah yang dihadapi pada zaman dia. Dia nak ungkai masalah yang dihadapi pada zaman dia yang kita dia tak faham mana dah masalah tu. Kita pun kata tak payah baca, buang masa lah. Tapi kita itulah yang berjasa telah memberikan kemenangan kepada ahli sunnah wal jamaah. Jadi kitab tu walaupun kita payah nak baca, dia tetap hidup. Kitab Imam Ghazali, bukan kitab ihya lah. Kitab Al-Mustasfa, kitab-kitab yang berhubung dengan ilmu falsafah. Jadi marilah kita lihat bahawa ahli sunnah wal jamaah ni berjaya. Di antaranya kerana kegigihan ulama-ulamanya. Maka Allah Ta'ala telah memelihara kebenaran atas nama ahli sunnah wal jamaah. Moga-moga kita dapat terus kekal atas kebenaran dengan ikut Quran dan hadis dan bukanlah ikut akal fikiran semata-mata. Allahumma alif baina qulubina wa wahhid sufufana wajma' kalimatana. Allahumma atiq riqabana wa riqaba walidina minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.